Assalamualaikum geng. Untuk video kali ni aku nak buat satu proses berkatakan touch up balik lah motor Ego S ni. Macam owner dia hantar dekat aku, dia bagi tahu motor ni pernah buat, member dia buat motor ni, tapi disebabkan motor ni dia katakan dah full spec dah engine, tapi dia cakap motor kurang power. So aku tak tahu apa problem motor ni, dan bila dia roja aku dia nak hantar motor ni, dia on the way datang sini customer ni datang daripada Negeri Sembilan. Tak silap aku Nilai ke Seremban. So dia on the road motor ni sampai dekat highway tengah tu, tiba-tiba motor dia mati geng. Baik time tu ada hamba Allah yang sudi tolong towing motor ni sampai ke rumah aku. Jadi bila sampai rumah aku memang motor ni tak boleh hidup. Tak tahu apa problem, aku tak buka check lagi. Dan dia bagi tahu aku, dia suruh aku check balik motor ni, apa perlu ditambah, nanti baru aku rujuk dia lah apa perlu ditambah. So aku tak tahu lagi engine ni pakai cam apa, gearbox apa, semua aku tak tahu lagi. So aku nak kena buka belah baru aku tahu spek motor ni. Aku dah buang dah minyak hitam. Minyak hitam pun kurang geng, sikit minyak hitamnya. Sebabkan aku nampak dekat celah bahagian head ni ada kesan leaking. Apa kita buka dulu geng. Apa masa jom kita turunkan enjin ni lah. Kita belah, kita tengok condition enjin ni macam mana. Jom. Isi 3 orang apa dia mah? Kau memang kerja lah. Ini macam dia muka mau jadi film star kah? Lupa satu lah. Baru orang minta kerja macam-macam kakak. Macam lebih bantah. Yo, you need to relax kid, that's what they always told me. Try to slow things down, progress yourself slowly. Pace yourself up to the game accordingly. You'll be perfectly fine if you listen to me. Yeah, damn right, I'll be fine if I listen to your shit. But yo, okay geng, enjin dah turunkan. Apa yang aku lihat, wiring dia memang agak serabut sikit. Mungkin bengkel yang lama ni dia rubah wiring ni geng. Kasi saya nak naik enjin lift. Tak boleh lah kasi naik tangga balik rumah. Nampak? Rubah ni wire. Apa anda akan buat? So nanti aku roja owner lah. Kau nak lagi sedap, lagi tahan lama, cari wiring baru lah, wiring bateri baru ni. Lepas tu enjin ni pula tak ada cover block geng. Aku dah selalu pesan kan kat korang yang selalu stay video-video aku, selalu tengok video aku, korang make sure kena pakai cover block geng. Ni kalau tak ada cover block macam ni, memang jalan jauh motor korang akan cepat jam panas. So nanti aku nak roja owner juga, suruh pasang cover block. Ni tak tahu lagi head ni puting ke tak sure lagi. Aku belum buka, baru turun enjin. Okay, jom kita buka belah bahagian head block pula. ain't right and I can do no shit. Like the master of puppets, you telling us to do shit. And at the end of the day, you pay us back with bull. Relax lah, the guys in white know what they're doing. Don't be tripping man, or it is you who be losing. If you rage against the machine, it won't do you anything. They slip you in the fire, making you lose everything. Yeah, so what I do now is to be the typical, hitting shit up on Facebook, making things critical. Okay, alhamdulillah head block aku dah tanggalkan. So aku lupa nak bagi tahu, owner bagi tahu aku spek ni dia dah jack road. Tapi aku check balik memang betul lah, crankshaft ni crankshaft yang dah jack. Tapi masalahnya bila pakai crankshaft ni yang jenama shark ni, kalau korang beli crankshaft jack road yang jenama shark ni, korang kena tukar road ori geng. Tak boleh pakai road yang asal dia, sebab road asal dia ni tak tahan geng. Dah berapa kali dah customer aku, pengalaman aku sendiri kalau kita beli yang PMP crankshaft shark yang jack 2 ni, kalau korang terus pakai je, memang tak tahan lama geng. Nanti akan menyebabkan bunyi road dia tak tahan. So nak tahan, bila korang beli crankshaft shark ni, korang kena modal sikit beli road original. Pakai road ori baru boleh tahan lama. Nanti memang tukar road yang ori lah. So nanti aku bagi tahu owner. Satu lagi masalah dia, aku tengok dekat piston okey lagi cun, tak ada masalah kat piston. Tapi problem dia, cam dia dah makan. Nampak tu, hilang bonggol lah, rata lah atas bawah. Kalau cam dah makan, automatic rocker arm pun dah makan geng. Nampak? Rocker arm pun dah makan. So memang nak kena tukar cam dengan rocker arm baru lah cerita dia. Nanti aku rujuk kat owner lah. So nak sedap buat balik enjin. Cuma aku tak tahu sama ada owner nak upgrade block besar lagi ke, 63 ke 65 ke 66 ke, tak tahu lagi. Sebab tadi dia ada borak-borak dengan aku, tanya pasal spek. Cuma aku tak sure lagi dia nak buat spek apa. So terpulang lah aku discuss kat owner nanti. Nanti aku update dekat korang, owner nak buat spek apa. Sama ada nak kekalkan spek yang sama, cuma touch up balik, ataupun dia nak upgrade lagi besar. Tak tahu lagi. Gearbox pun, gearbox pakai gearbox standard geng. Kau kan spek macam ni dah kena pakai gearbox yang sedap sikit dah, gearbox racing. Ini gearbox standard. Tengok gear pun dah tahu lah, ni gearbox standard. So nanti pun nak tukar kat gearbox. Gearbox ni penting geng, dia bergantung dengan spek mesin korang. Kalau korang pakai gearbox standard dengan spek dah full spec racing macam ni, memang termenung dengan korang, tak boleh pergi jauh. Top speed tak kat tu je, dia tak boleh pergi lagi gara-gara ada gearbox standard. CVT dah fully racing lah CVT. Itu pun tak ketat tu clutch shoe. Aku buka clutch bell dengan clutch shoe tertanggal tu. Tu nanti nak kena ikat balik tu. Aku nak servis balik dia punya auto belakang. Nanti
Nantilah bila dah siap semua, nanti aku survey balik lah dia punya CVT kan. Okay, itu saja geng untuk dekat ni. Mungkin besok baru aku belah enjin. Aku nak discuss dengan owner dulu, dia nak buat spek apa, sama ada nak kekalkan spek yang asal ataupun nak upgrade lagi tu. Nanti kita pulang kat owner lah. Nanti aku discuss dengan dia macam mana. Kita jumpa proses yang berikutnya geng. Ciao. Assalamualaikum. Peace. Assalamualaikum geng. Dah seminggu lebih projek ni hold sebab aku siapkan motor Ego warna merah tu. So dah discuss dengan owner dan owner decide dia nak upgrade lah. Dia nak buat spek 65 geng. Tapi spek 65 ni bukan spek kaleng-kaleng dia nak buat spek 65 tapi pakai head part valve. Ni untuk first time aku dapat customer yang nak buat up spek 65 head part valve. Ni projek head part valve yang aku nak buat ni lah. So petang ni aku just nak belah enjin sebab besok aku nak pergi hantar crankshaft untuk tukar rod. Lepas tu nak pergi korek rumah enjin. Menggunakan tadi siang aku settlekan Ego tu, dah settle lah ni alhamdulillah. So petang ni aku just belahkan enjin. Lepas tu cuci enjin ni dulu, buang minyak sebab esok aku nak hantar mesin shop. So tahu masa, jom kita jalan kerja. Complain, complain, complain is what we do best. No, I won't pay you more. Lu semua boleh pergi. That's what we call everybody just. Okay geng, alhamdulillah enjin pun dah belah. Ni aku tinggal nak bilas-bilas, nak buang minyak dulu dengan chemical. Lepas tu rod ni aku cuci dengan petrol, bersihkan minyak juga. Sebab besok dua-dua ni aku nak pergi hantar foundry. Okay geng, itu saja untuk petang ni. Dah nak berbuka dah. Kita jumpa di proses yang berikutnya geng. Ciao. Assalamualaikum. Peace. Assalamualaikum geng. Sambung projek motor Ego S ni. Ni enjin dah siap korek. Itu dia aku pergi hantar foundry. Diameter dia 69. So maksimum rumah enjin kita boleh korek untuk enjin Novo ataupun Ego maksimum 69mm. Sebab apa? 69mm dia tak nak kacau dekat bahagian longkang yang hitam ni. So lebih daripada 69, yang hujung ni dah pecah ni. Kalau kau perasan dah hujung ni dah nipis lah, nampak? Lebih 69 pecah, habis. Korang nak kena lalu yang hitam dari luar. Ni maksimum lah. Hari ni aku nak cuci dulu, tembak chemical, cuci casing engine ni. Lepas tu exhaust pun aku dah start project nak custom. Ni yang exhaust owner punya asal lah. Dia hantar dekat aku. Motor ni memang dah pakai exhaust ni, jadi memudahkan aku lah nak custom sebenarnya. Kalau exhaust ori, yang exhaust Ego ori ataupun exhaust Novo ori tu memang nak kena hantar orang lain lah. Sebab aku tak ada mesin api torch untuk belah isi dalam dia. Macam ni dah straight piping, sedangkan kerja aku nak custom. Ni dah buka ni, dalam dia aku dah cabut. Ni tinggal aku nak belah. Ujung-ujung ni tinggal aku nak masuk pipe dengan silencer lah. Aku akan buat sistem exhaust ni sama macam yang aku buat dekat Novo S tu. Bunyi dia padu babe. Aku nak buat sisik barrel dekat bahagian pipe belakang. Sementara aku tunggu enjin tu kering, aku boleh dah belah exhaust ni dulu custom. Nanti tinggal lah siap ni, aku nak ukur, pasang blok, pasang head semua, nak ukur manifold siap, baru pergi hantar welding dengan exhaust ni. Ok geng, tak apa buang masa, jom kita jalan kerja sental enjin ni. Sebab cuaca pun tak mengizinkan ni. Better aku bersihkan enjin dulu. Say what? Now take a chill pill. That's what we call, cause we like to. Okay geng, Assalamualaikum. Kita kembali lagi ke projek part valve Ego S ni. Selang dah berapa hari aku rasa ada seminggu ke aku tak run projek ni. Sebab aku tunggu barang sampai, lepas tu pergi welding exhaust semua. Jadi hari ni insyaAllah kita pasang enjin. So ini intake yang aku dah potting lah. Apa yang berlaku ni? Kecemasan apa ni? Sebab dia pakai size 32 kan. Ni nak kena potting lah. Nak kena besarkan lubang ikut size carburetor geng. Ni barang-barang enjin aku dah cuci. Dan ni gearbox pun dah pump. Gearbox dah tak pakai gearbox standard lagi. Sebab sebelum ni owner walaupun spek dah besar 59 full spek, dia pakai gearbox standard lagi. Ni yang pakai gearbox besar size 16 sesuai dengan spek lah. And then ni crankshaft yang jack 2 tadi, tukar rod. Ni pakai rod 95, rod force daripada LHK. Tu rod LHK kita pakai. Pakai rod LHK. Ni dah jack ni. Jadi bearing baru semua dah pasang. Dah start balancing semua. Tu sebab apa aku pakai rod force untuk spek besar-besar ni. Kalau kita nak cerita bab ketahanan, better pakai yang
tiang ni besar lah. Korang nak pakai row LC pun boleh, tapi nak pakai spacer semua lah, sebab row LC dia panjang. Ini pun 95 panjang juga, cuma nak pakaikan pin 15 kan. Korang nak pakai row LC pun boleh, tak ada masalah. Tu tergantung pada cita rasa masing-masing lah. Ni macam aku pakai row Forge LSK yang pin 15. Piston, pakai piston ni custom dome, piston film. Ini pun order juga, bukan ada jual kat sini. Ni kena order kat seberang. Ni dah siap Dia piston mentah tapi dah bisa buat pocket valve dah. Sekejap, tengok korang. Ni dah siap buat pocket valve. Ni ikut size valve. Ni aku dah siap buat takuk minyak hitam Ni lah function dia. Kalau piston besar-besar, aku suka buat macam ni supaya ada simpanan minyak. Jadi slip, orang kata slip aman lah. Dia tak ada cepat panas sebab ada minyak hitam. Ni aku dah marking siap tu, nampak tu, marking anak panah. Jadi ini belah atas, belah bawah. Atas bawah aku dah buat takuk minyak hitam. Saya punya soalan ni, budak tu. So pocket valve semua dah settle. Lock pun dah kita nak slip. Ni blok dia dah pergi tanah sleeve Ni blok standard, pergi hantar machinery buat tanah sleeve. Jadi slip 69. Piston 65 P15. So spek ni 65 15. Spek piston 65, sorry. Jadi dia punya sleeve block ni 69, ada lagi 4mm ketebalan, jadi aman lah. Tengok cuci ni sebab masih ada abu-abu besi lagi kan. Sebab aku buat ambil kat mesin shop ni. Itu sebab aku tak run projek, sebab ini yang makan masa hantar buat tanah sleeve block. Sebab hantar dekat mesin shop kan, macam pump road ni sekejap je buat. Ni yang makan masa sikit. Jadi barang-barang, manifold pun tukar. Manifold asal dia yang ni kecil ni depan ni 26 pergi 28, kecil sangat. So untuk spek kali ni aku pakai size 32. Ni size 32 geng. Ni dah siap potong, dah siap ukur dengan exhaust. Sebab itu hari dah ukur dah sebenarnya. Untuk spek ni memang nak kena ukur siap-siap sebab melibatkan pakai rod panjang, lepas tu jack rod lagi, lepas tu pakai head part valve. So memang nak kena ukur. Aku dah ukur dah semua. Jadi total ukuran nak kena pakai spacer 5mm geng. Ni kita mak suka 5mm. Ni sebab aku dah buka, sebab aku dah ukur, nak ukur rantai semua siap-siap kan. Ni semua aku dah siap apa, korek lubang ni. Besarkan lagi diameter lubang ni untuk sesuaikan dengan size sleeve block kan. Sebab dia bagi 63 ke 65. So nak kena besar lagi 4mm sampai 69. Ni dah korek ni. So di gasket, lepas tu ada gasket Cooper juga, gasket head untuk pakai nanti. Size 65 juga sama. Apa lagi? Sebab aku sambil tunggu blok itu hari siap, aku pakai blok asal owner yang 59 tu untuk buat ukur lah. Sebab tu aku dah buka, dah tahu ukuran saiz panjang rantai nak pakai berapa, spacer nak pakai berapa M. Sebab benda-benda sini memang rumit sikit kerja, dia tak PMP geng lah, nak kena ukur siap-siap. Ni cover blok, sebab itu hari kan owner tak pakai cover blok. Ni cover blok baru. Ni cover carburetor yang kat belakang tu, plug. Ni plug pun aku ukur tu hari plug, kalau pakai plug standard ni coil plug punya holder ni. So nanti besi ni nak kena potong ni, sebab nak letak carburetor kan. Dia sangkut kat sini, nanti nak potong. Lepas tu kabel, macam korang tengok sebelum ni yang tunjuk kabel dia dah bersambung-sambung. Ni aku gantikan kabel baru lah untuk owner, dia pakai lah. Ini pun agak rare agak, aku puas kat mencari ni, dapat agak ni. Kabel bateri, kabel body dengan kabel starter. Tengok starter dia pun dah macam ni, hancur. Nampak? Ni ganti yang baru lah, untuk keselesaan owner sebenarnya. So jom kita review head pula geng. Ni first time projek aku buat part valve, sebab projek untuk ego aku pun tak buat lagi.
Sebab aku nak buat full spec motor tu, jadi gunakan banyak barang. Aku nak kena order juga. Macam sekarang dah senang, dah ada jual kan head macam ni. Ni plug, kena pakai plug Waisuku kan untuk head part valve ni. Aku dah ukur dah siap. Jom kita tengok barang dia. Jadi kau beli head macam ni, API ni size 2421, apa yang kau akan dapat full set dah. Macam ni. Ini pun aku dah custom lah, besarkan. Sebab dia bagi yang pendek, yang kecil kan. Besarkan lah biar motor tak cepat overheat. Ni aku dah custom kan, besar sikit. Tu dapat spring gang. Rocker arm pakai rocker roller. Ni semua aku dah buka dah tadi. Just aku nak tunjuk kat korang lah dapat barang apa kan. Ni pin valve. Ni rantai pun aku dah buka sebab nak ukur. Jadi untuk pakai spacer 5mm, aku gunakan rantai Wave 125 ukuran 92mm. Ni valve. Dapat pin rocker arm, complete set lagi. Cuma dia tak bagi ni gang, apa, timing gear. Timing gear nak kena beli asing, dia tak bagi. Timing gear dengan bearing dalam, itu je asing. Ni timing gear dah dapat dah ni. Ni timing gear. Timing gear dia sama dengan motor Wave 125. Tapi cari yang 34 mata punya lah, yang untuk 4 valve punya, bukan yang untuk 2 valve. Ni cam, dia bagi cam. Cam bearing luar dia dah bagi, bearing dalam dia tak bagi. Ni valve seal. Ni cap atas bawah. Ni skru-skru dia. So untuk tiang pula, kita masih gunakan tiang asal gang. Masih gunakan tiang asal. Sebab aku dah ukur, aku dah ada tiang saiz 220, semua panjang. Terlalu panjang. Sebab apa terlalu panjang? Sebab ni gang. Salah satu sebab dia, sebab dia pakai ikat boat macam ni, ikat head. Dia bukan macam yang standard tu. Jadi dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi bila aku dah try pakai tiang panjang semua terlebih, dan ni tak pakai ikat ketat kat head. Yang sesuai pakai tiang standard. Kalau korang masih pakai spacer ni lagi lah kan. Ni head dia gang. Head pun aku dah siap buat taper 65. So nanti yang skru ikat tepi ni pun kena tukar, pakai 11mm. Sebab yang asal punya terlalu pendek. Ni lagi dah pakai ni, lepas tu dengan spacer lagi kan, so tambah. So kena pakai panjang lagi skru. Ini korang boleh cari dekat Boat and Nut lah, ataupun hardware mana-mana yang dekat rumah korang. So first impression aku, head ni boleh tahan lah. Barang pun senang dapat. Cam pun sama macam cam 125. Ni bearing aku dah tak dalam. Cuma respon dia tak tahu lagi, ni first time nak buat. Kita tengok nanti lah bila dah siap bunyi dia macam mana kan. Dalam pun dah CNC dah gang. So itu je yang aku nak review tentang head part valve ni. Sekarang dah senang lah. Yang head part valve aku tu dulu aku beli, aku order Filipin dengan cost shipping lagi. Waduh, makan modal geng. Lepas tu dia punya cam pula tak sama pula dengan motor lain, dah pernah ukur. Tak sama, nak kena pakai cam dia juga. Jadi itu yang menyebabkan aku delay lagi buat projek part valve figur aku. Itu nanti punya cerita lah. Sebab aku punya, sekejap aku tunjuk kat korang head part valve. Ni head part valve aku. Dia tak sama geng. Ni pun dapat complete set juga, sama. Sekejap. Korang tengok bentuk pun dah lain. Cap dia dah pakai 3 skru macam ni. Ni pun taper aku tak buat lagi. Cuma ni kecil sikit dah, 2321. Yang ni 2421. Barang semua tak sama geng. Lepas tu rocker apa pakai rocker biasa, bukan rocker roller. So lebih advance yang ni lah daripada yang aku punya. Cuma cam je lah. Cam dia aku dari ukur, dia punya lifting dia terlalu rendah. Tapi yang ni tinggi kan, cam yang head baru ni. So ni untuk next project aku, Motor Ego aku. Kau nantikan lah project part valve yang Motor Ego aku ni. Ini lama lagi lah project. Kau jangan tunggulah sebenarnya.
Ini nanti bila aku ada mood nak melayan buat projek Pak Abang ni, baru aku buat dah. Sementara ni aku simpan dulu sebab aku nak buat 66 jack 3. Lepas tu pakai rod panjang lagi. So spek besar agak lah spek aku nak buat. Lepas tu exhaust itu hari aku dah wedding ni. Ni exhaust dah wedding kan. Dah siap buat dah sebenarnya. Nampak tak dalam dia tu? Tak nampak dalam dia. Tu dalam dia geng. Nampak ada kesan barrel tu. So ni aku jemur kejap, bagi panas sikit. Lepas tu aku nak sembuh item. Ni aku dah siap masking tape lah. Dia punya lambang exhaust semua. Ni moncong dia geng. Okay, jom kita buat kerja geng. Settle spray tu nanti sambil tunggu kering, kita buat pemasangan enjin lah. Pasang bearing semua siap-siap. Oh lupa, owner pun juga nak tukar sport rim. Dia pakai 14 kan. Ni dia nak pakai 17 sport rim ni. Dia dapat second hand. Boleh lah second hand kan. Nak pasang sebab 65 pakai 14 tak sedap kan. Lagi-lagi dah pakai gearbox yang saya besar je ni. So sesuai untuk main long distance lah. Kita main highway kan. Okay, jom tanpa masa kita jalan kerja. Say what? Yo, you cats gotta chill, gotta learn how to sit back. Things ain't going your way, turn on the repeat mode for this track. You know it ain't about just going with the flow. You gotta plan and execute, take it steady and slow. Life gets hard, we're bound to make mistakes. So revise and improvise, cause we are no perfectionists. Affected by unnecessary hate and prejudice. Only you can help yourself to find a solution to this. Optimism is the key to success. Accept any challenges, put yourself to the test. Slowly but surely we keep on hustling. The scene is never dead, we gotta keep on trying. Hey yo, we gotta unite, man. It's a fucking small scene, why you wanna beef, man? Help a brother out, cut some slack, take a step back. You know all you gotta do is just, that's what we call, everybody just say what? Now take a chill pill. That's what we call, cause we like to say what? Yo, I can't deny that I'm at peace in the current situation. Singapore, sing a dollar, the sing a foreigns. Everything's taking a hike, money-wise is out of control. Everything, yes, everything except for the payroll. Nothing much I can do about the shit that we under. Middle fingers in the air, flying fuck to the power. Bopian, suck some, feel numb. Life's okay, as long as we here, man, we pay and pay. So hard to say, yeah, we all man. Okay geng, alhamdulillah hit pun dah grand valve. So grand valve 4 valve ni memang makan masa sikit dah. Selalu kita buat 2 valve kan. Ni 4 valve memang makan masa sikit. Dah settle. Besok baru aku tinggal pasang head, pasang exhaust, kita naikkan engine dekat body frame lah. Ni pun dah petang lah geng. Dah petang lah. Dah pukul 6. So aku akan kemas bengkel. Kita jumpa besok geng untuk proses yang seterusnya geng. Ciao. Assalamualaikum. Peace. Assalamualaikum geng. Kita sambung projek head 4 valve ni. So hari ni aku nak pasang head, tapi sebelum tu aku nak check valve clearance. So aku guna ni lah, tanah liat. Memandangkan ini first project aku kan 4 valve. So aku nak ukur dia punya valve clearance sama ada knocking ke tak. Sebab ni aku dah sukat ngam-ngam sini dah 1mm. Dia tak terlalu tinggi lah. Ni dah kira tenggelam juga ni 1mm. Sebabkan pakai spacer 5mm. Untuk safety aku gunakan tanah liat ni, letak dekat pocket valve ni, dan kita pasang head. Kita try pusingkan head, satu pusingan. Lepas tu kita buka, kita tengok valve dia ada knocking tak dekat pocket valve ni. Andai kata kalau ada knocking, nanti kita tambah lagi lah gasket ke ataupun spacer ke, tengok nanti macam mana. Tapi gasket tetap pakai Ini 0.5 Cooper punya gasket head tetap pakai juga. So kita tengok nanti macam mana geng. Tanpa masa, jom kita jalan kerja. Hari ni aku lambat sikit sebab tadi siang aku ada kerja, pergi settlekan bil semua, bil api, bil elektrik semua kan. So ni pun tengah hujan ni. Tengah hujan nampak tu.
Jadi hujan-hujan kita layan pasang ya, head pak abah ni. Angry, but we gotta know material wealth is temporary, so I chill. No pressure cracks, no panic, no rush, no writing frantic, no tension, just sleep out, no worries, one corner, chillin'. We sing a song and if a problem comes by, keep calm and carry on. Okay geng, ini result dia. Sekejap aku fokuskan. Tu. Okay, kau boleh nampak tak ada kesan koyak dekat bahagian ni. Tak ada kesan koyak So bermakna valve ngam-ngam dia tak ada knocking lah. So aku dah pusing, aku rasa 2 pusingan kot tadi aku try, dah ikat. So tak ada masalah dekat valve, maksudnya tak knocking lah. So satu lagi solution dia, kalau kita tak buat spacer pun masih boleh kekalkan pakai spacer 5mm ni, gasket skeping. Kita just buka piston ni, kita dalamkan lagi pocket valve ni pun boleh juga. So kalau kita tak pakai spacer, so ni cukup lah ni, tak perlu nak tambah apa-apa. Ni tinggal aku nak pasang head, ikat semua, timing gear semua ikat, dan kita buat proses diecam geng. Ni alhamdulillah dah safe lah ni, tak ada masalah. Ni tinggal kopik, keluarkan dia punya tanah liat ni. Dalam juga tanah liat ni. Macam ni lah geng, modifikasi tu tak semudah ABC lah. Jadi aku ada gak tanya-tanya juga. Jadi setiap benda yang kita buat tu ialah satu proses pembelajaran. Itu dia. So ni lulus lah, tak knocking lah. Itu macam tu. Kita kulap sikit dengan tisu kan. Kita dengan bagi ni ada tandiat lah. So cuaca memang tak mendukung Dah beberapa hari ni musim hujan je. Ni pun tak ada kesan koyak dekat tanah liat. So alhamdulillah pocket valve pun lepas ngam. Itu dah dia cara-cara kita nak check valve clearance dekat piston. Jadi tanah liat ni kita simpan, kita boleh pakai lagi untuk next project. Itu dia. Okay geng, jom kita pasang head, kita buat proses dial cam. Just that's what we call everybody just say what? Now take a chill pill. That's what we call, cause we like to say what? Sistem opera. Betul. That's what we call everybody just say what? Now take a chill pill. That's what we call, cause we like to say what? Apa ngau merepek? Yeah, PCP back again. Nah, aku nak Melayu juga. Come on, Bautista. Hey, di sana menanti. Okay geng, head semua dah pasang, cover taper dah pasang semua. Lepas tu nak pasang cover block ni memang dia tak fit So nak kena potong bahagian sini lah. Sekejap aku terangkan. Nah tu. So bahagian ni korang nak kena potong supaya dia tak ganggu kepala plug lah. Lain semua okey lah, tak masalah. Ini bracket pun tukar baru, wiring, body tukar baru, wiring starter pun tukar baru, original. So tinggal naikkan engine dekat body frame lah. Jom gaspol. Sini menunggu, apalagi jangan sampai ku berbulu. Kau dan aku cinta satu, tapi lepas satu persatu. Nikmat ku rasa bila satu cinta macam Romeo. Jangan terlebihkan
pasal Nova mustahil, tapi aku tak jahil. Dapat ku bezakan mana Quran mana Injil. Okay geng, Alhamdulillah enjin pun dah naik kat body frame. Ni head dah settle lah, pasang intake, wiring semua. Lepas tu exhaust semua dah pasang yang aku custom hari tu. Cumanya bila dah pakai head ni, dah pakai spacer, manifold, jadi tapak bracket jadi lain geng. Ni aku dah tebuk. Aku tebuk lubang bawah ni, jadi exhaust dia ke bawah sikit lah. Jadi ke bawah sikit. Sebabkan manifold dia lari lengkung dia lari sikit. Tapi tak apa-apa, tak ada masalah. Asalkan boleh ikat kat bracket. Itu yang penting kan. So cukup dekat ni je geng proses untuk hari ni. Kita jumpa proses yang berikutnya geng. Besok mungkin nak pasang carburetor, nak custom kabel throttle. Lepas tu kita try hidupkan motor lah geng. Okay, apa-apa kita jumpa proses berikutnya. Ciao. Assalamualaikum. Peace. Dah petang ni, aku nak ke pengawal bengkel lah. Ni aku potong ni sebab aku potong bracket bush tu. Ni pakai pin piston punya bush tu kan, buat dia punya bush exhaust tu. Jadi ini apa. Okay geng, jumpa besok. Ciao. Assalamualaikum geng. Okay, hari ni kita sambung balik projek motor Ego 4 valve ni. So aku nak kena buka kat offset depan, kat offset kepala ni, sebab aku nak custom dia punya kabel throttle. Lepas tu dah settle pasang kabel throttle, pasang carburetor. Kita try hidupkan motor geng. Harap tak ada masalah kan, sebab ni first trial ni pasang engine 4 valve ni. Okay geng, kita jumpa sekejap lagi geng. Aku nak buka kat offset ni, custom kabel throttle dulu. Mamsis tu bertatu, tapi nawa itu masih putih macam salju. You know what to do, sapa Melayuku bergema di gelombang telinga, cari jalan keluar. Sekali terkena, bisanya terasa. Dahlah no more drama, dah macam dalam cerita rama. Mi amigo lama, mi loco mi karna. Semua ada dalam insan, naluri karma tak datang dalam sekelip mata. Usaha susah senang sama-sama, tamak halo baru di sentiasa cemburu. Kau tidak kemana macam anjing hitam dengan bayang-bayangnya. Ubahlah bila masa menentukannya. Jangan ingat susah, hidup selalu mesti tahu putih. Alamak geng, bateri kong lah baru nak hidupkan. So memang tak boleh nak hidupkan lah petang ni kan. Aku dah pasang semua ni, wiring bateri pun dah tukar yang baru wiring bateri baru. Masalahnya tak hidup. Dah on kunci, tak ada lampu ni. Bateri kong tak boleh hidupkan petang ni. Aduh, aku baru nak dengar bunyi motor. Okay geng, kita jumpa yang proses berikutnya geng Mungkin besok kot, sebab ni pun nak cas pun tunggu 3 jam juga. Hari dah petang. Kalau badan tak bersih, nanti kau balik, dia ikut kau balik. So aku nak charge bateri. Nanti kita tengok dulu besok macam mana geng. Ciao, Assalamualaikum, peace. Nampak dah selalu nampak dia. Aku buka balik kawasan depan geng. Rupanya bukan bateri kong. Aku try pakai botol legenda tu punya bateri, sebab legenda ni sama dengan bateri dengan Ego S. Sarung kat sini pun tak hidup gak. Aku kan wiring something wrong. Aku buka kawasan depan, punya dekat wiring kunci ni geng, dah expired dah kunci dia ni. So nanti aku nak roger dengan owner lah. So tukar ni kunci ni satu set baru. Ni aku dah loop lah ni, nampak ni. Aku loop baru ada api geng. So baru boleh hidupkan motor. Jom kita try hidupkan motor geng. Aduh, satu-satu. So nak kena tukar kunci dia tu set, nak kena buka inner semua lah. Tapi tak apa lah, nanti dah tahu punca dia kan. Jom kita try hidupkan motor geng. Bismillah. Makin lama dia buat. Okay, Alhamdulillah engine dah hidup. Ini pilot besar ni sebab asal hitam minyak lebih. So nak kena turunkan pilot. Sengaja aku letak pilot besar
biar senang hidup. So alhamdulillah dah hidup geng. So ni sensor brake pun problem, kunci pun problem. So nak kena tukar agak ni. Tapi padu ni. Bagi minyak hitam ni dulu kat bahagian head. Pilot besar asap. Okay, ni tengah setting carburetor balik lah. Janji motor dah hidup. Ini pun meter minyak pun dah biol lah, terkeluar jarum lah. So nak kena turunkan pilot lagi lah. Okay geng, janji motor dah hidup geng. Kita sambung besok. So kita try turunkan pilot. Lepas tu kita try pasang mana boleh pasang kan. Tu pun sport depan pun nak kena tukar tu, sebab pakai sport 14 lagi ni. So nak kena tukar 17, sport belakang nak tukar. Okay geng, aku nak setting apa patut. Kita jumpa proses yang berikutnya besok geng. Ciao, Assalamualaikum, peace. Assalamualaikum geng. Okey, kita sambung balik projek Ego S 4 valve ni. Dah berapa hari aku rasa dah seminggu kot set up. Tapi alhamdulillah timing semua dah lekat, dah hidup motor, dah apa, pilot pun aku dah turunkan. Pas sebelum ni minyak lebih. So macam aku cakap, itu hari sensor brake dia problem kan, dengan dia punya lever brake ni. Ni aku dah cari sensor brake dia, sensor brake belah kanan, sensor brake belah kiri. Lepas tu dengan ni lever brake belah kanan ni, sebab belah kanan dia longgar belah kiri dia okey lagi. So tinggal tukar sensor lah. Sensor dia pun problem ni, dah pecah So tukar sensor dia, kanan pun dah tak function ni. Aku rasa sebab karat kot. Tu normal lah Ni tukar sensor. Lepas tu tukar kunci. Ni kunci dia aku dah beli, sebab owner request aku tukar kunci kan. Kunci dia dah rosak. Dia punya wire tu putus tu dalam tu. Korang tengok kat sini putus. So ni tukar kunci, tukar sensor brake dengan lever brake kanan ni, master pump. Lepas tu owner request aku so tukar seat. Ni seat lama dia pun dah season dah ni kan. Tukar seat. Nak pakai seat cutting Thailand. Ni dah dapat ni Ego S punya. Lepas tu absorber pula dia request aku so pakai absorber YSS geng. Okay, jom kita tengok. Ni salah satu absorber idaman aku ni. Aku pun nak beli juga ni untuk Ego aku, tapi belum beli lagi. Nanti dulu lah. Sebab Ego aku pakai, aku pun lupa aku punya absorber ni. Ni lama punya absorber ni. Oh, absorber Gazi geng. Nampak tu logo dia. Ni absorber Gazi ni. Dah berabuk lah motor aku ni. Brand rare ni, brand lama Gazi. Tapi aku nak tukar ni, yang ini jenis tabung bawah. Dia punya absorber geng. G series untuk Ego. Ini tabung bawah ni. Ini style ni. Ini pun salah satu absorber idaman aku kak untuk Ego aku. Nanti aku nak beli, sebab aku punya Novo tu dulu biji dah pakai YSS. Antara absorber yang terbaik lah yang pernah aku pakai. Gazi pun sama, tapi sebab yang Gazi susah nak cari yang Novo punya, sebab barang lama kan. Itu pun kat Ego aku pun aku dapat selam tu untuk Ego punya. Novo aku selam tak jumpa-jumpa. Pergi Thailand itu hari pun selam pun tak jumpa. Memang dah rupa sangat dah tu absorber Gazi. Yang mana player-player Ego Novo yang dulu-dulu tahu lah barang Gazi ni kan. Jadi suruh aku pasang absorber YSS ni, G series, pasang seat. Lepas tu aku lupa sport depan. Sport depan pun nak tukar agak. Memang owner nak pakai 17. Sebab sayang geng, bila spek dah besar ni, dah spek highway, gearbox pun dah berat, pakai 14 tak rasa, takut top mati. Tu aku suggest dengan owner suruh pakai 17. So owner dapat second hand sport 17 ni. So kita pasang lah. Okay geng, tanpa masa jom kita jalan kerja geng. Zas Tabu merapu, jangan ingat ini selalu. Takkan ku beritahu, hanya apabila kau perasan atau malu. Fata Morgana kini jadi reality. Aku nak
melalui penuh dengan keperitan yang dalam penghujung jalannya untuk diselesaikan. Meniti detik hari dari hati ke hati, mencari jalan di manakah kesilapan di dalam diri sendiri. Kedatangan azali dari setiap insan di dunia yang mempunyai sifat hasad dengki di hatinya, melainkan seindah kata-kata cacian yang dicurah menggiris hati dari belakangku. Oh aku nak tahu. Rinduku padanya sungguh mendalam sekali, dan aku sehangat bara membawa erti tiada yang dapat mengabarkan kata hati. Pengorbanan cinta suci adalah harga diri yang terakhir atas cinta sejati. Melangkah ke hadapan kesudahan tidak pasti, api kemarahan muncul diri sendiri. Aku nak tahu lagi kehadiranmu. Masih aku menanti, mengapakah kau pergi terus menyepi. Okay geng, alhamdulillah motor pada siap. Tunggu nanti aku nak beli kat YSIG series ni. Aku nak pasang kat ego aku tu, sebab aku nak buat nanti untuk next project ego aku tu. Korang nantikan dah video proses buat ego aku tu. Tu ego tu aku nak bagi ni balik lah, bagi hidupkan balik lah, servis balik. Lepas tu adalah beberapa tema yang aku nak tukar, cover set tukar. Nantikan lah nanti So alhamdulillah geng, ni dah siap. Memang pakai 17 memang cantik lah. Cuma satu je masalah dekat Ego S ni, dia punya sampan dia automatik akan sagat nampak tu. Sagat. So nak tak nak memang kena bawa sampai dia makan sampai tak sagat. Itu salah satu masalah Ego S kalau pakai sport rim 17. Ini tayar dah pakai kecil ni 60-80. Ada solution dia geng. Untuk Ego S ni tak nak sagat depan. Salah satu dia, korang kena tukar T-Fork Ego LC. T-Fork Ego LC dengan Fork Ego LC kau kena pakai one set, baru dia tak sagat dia punya sampai bawah tu. Itu apa yang member aku bagi tahu lah, sebab dia dah pakai kan. So try dengar tengok bunyi dia macam mana. Sensor semua dah okey tak? Padu geng 4 valve. Dah lega. Aku nak pergi running jap. Okay geng, jom kita try. Ni dia dah start sangkut-sangkut. Okay bye. Ini memang aku nak kena bagi sagat. Ni sangkut tau, ni nak belok. So normal lah ni. Nak kena bawa dulu, bagi dia sagat semua ni, baru handling okey. Kalau tak okey geng. Sekejap sedut dulu. Meter aku dah roger dengan owner. Owner kata nanti dia tukar sendiri, sebab ni dah terbakar ni. Aku tak tahu lah sebab apa dia punya rumah minyak dah terbakar. Tapi speedo aku try pusing tayar, jalan. Jom first run kita untuk petang ni. Tadi panas, tiba-tiba dah mendung. Alhamdulillah mendung kan. Bismillahirrahmanirrahim.
sampan. Nabrak sial. Gila babi lah penangkap Pak Bau. Ini semua habis sagat, semua sampan. Tapi rupanya babi lah. Mantap sial. Macam ni penangan Pak Waf Ian bhai, Pak Waf. Gila babi. Gila babi, bye. Okay geng, ini antara first project aku buat head Pak Waf engine spec 65, jack 2 crankshaft tapi pakai rod panjang 2.5. So memang gila babi lah. Dia punya tarik dia tu bila kau pulas nak terangkat baik depan. So far Alhamdulillah, ini first run aku. Ni sebabkan enjin panas, tak boleh buka lagi plug, nak check plug. Nantilah aku update plug macam mana. Lepas tu dari segi roller aku rasa dangam dengan gearbox size 16 ni. Ni gearbox size 1639. Tinggal aku rasa CVT tak payah usik dah, sebab respon dah okey. Motor pun sedap bawa. So inilah hasilnya geng bila pakai 17. Ini depan dah habis. Ni mungkin salah satu sebab pun fork dia terlampau lembut dah makan sini side apa ni. Dah makan. Lepas tu korang tengok sampan dia. Sekejap aku terangkan. Tu.
Habis dah lobos ni. Sebelah lobos. Nampak dah lobos, dah berlubang. So nak kena selalu bawa sampai dia betul-betul dah tak ada jejak lah. Ini memang tak boleh buat apa lah kalau Ego S itu normal lah. So korang yang main Ego S pakai rim 17 mesti korang dapat masalah yang sama lah macam ni. Ini normal lah. Dia tak sama macam Ego Kalau Ego first model, dia punya sampan dia masih boleh diselamatkan lagi. Pakai tayar 60-80. Masa motor Ego aku tu pun alhamdulillah tak sagat. Cuma Ego S dia masalah sebab dia punya sampan terlalu condong ke depan. Kalau Ego first model dia tak terlalu sangat. Jadi ngam-ngam je. Keraskan fork sikit terus tak ada sagat. Kalau Ego first model, kalau Ego S macam ni lah hasil dia. So memang tak boleh buat apa. Melainkan tukar fork satu set ni pakai Ego LC punya. Sebab Ego LC punya T-fork dia condong ke depan. So kalau kau pakai fork Ego LC mungkin akan selamatkan kau punya sampan lah. Sebab member aku ada pakai fork Ego LC. Memang terbukti lah jarak dia jauh nak kena jejak sampan. Lepas tu fork keraskan sikit. Ok gang, itu saja projek Ego S 4 valve. Semoga sedikit sebanyak korang dapat lah sedikit sebanyak pengetahuan, ilmu yang aku cuba share kat korang. Semoga jadi manfaat. Korang jangan lupa share video ni kat kawan korang. Kita jumpa di video proses yang akan datang geng. Terima kasih sebab sudi menonton proses video ni sampai habis. Korang jangan lupa subscribe. Pada siapa yang belum subscribe, jangan lupa tekan button like dan komen di bawah. Korang ada cadangan. Satu lagi, kepada siapa yang nak hantar motor, macam biasa korang klik dekat description aku tu, ada 3-4 social media aku. Korang klik kat situ, korang DM aku kat situ. Baru kita boleh borak lah nak buat macam mana kan. Yang berminat nak hantar motor ataupun sebab pertanyaan, boleh roger situ. Ok geng, ini nanti besok aku try check plug. Lepas tu setting sikit lah carburetor. Carburetor lah aku nak setting sampai ngam. Ok geng, kita jumpa di video proses akan datang geng. Assalamualaikum. Peace. Peace cepat. Bye bye. Hanya meninggalkan sisa-sisa memori. Hembusan nafasmu masih menghantui air mataku